Lawanan yang sebenarnya akan menyaksikan kedua-dua pasukan keempat Kota Baru. Perlawanan ke-145 dalam saingan Liga Super Malaysia 2024-2025 mempertemukan Kelantan Darul Naim selaku tuan rumah dengan Negeri Sembilan FC. Dua pasukan yang menghuni tangga terbawah Liga dengan maruah yang menjadi taruhan utama dalam pertemuan mereka ini. 4 perlawanan untuk Negeri Sembilan dan juga memburu kemenangan yang ketiga secara keseluruhan untuk Kelantan Darul Naim. Dengan mempertaruhkan 4 pemain muda, termasuklah penjaga gol tanggungjawab selaku kapten dengan ketiadaan Anas. Dan Negeri Sembilan serta Nanta Kuma hanya memiliki 7 orang pemain. Ada ataupun tidak Anas Rahmat. Jadi tanggungjawab dan juga tugasan perlu diselesaikan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan dalam perlawanan ini. Pires sebentar tadi, Bharat Kumar cantik pergerakannya, merembat, tersasar di sebelah kiri. Percubaan pertama yang Kumar tak ada dalam skuad kali ini. Tapi percubaan yang Sasaki mengambil sepakan penjuru ini. Sayang. Tangkapan pertama daripada Al-Faiz tadi. Inilah bagaimana percubaan ini. Sama ada Bharat Kumar dan satu peluang yang baik. Berjaya ditampan keluar. Bola terkena palang juga. Kelantan tidak memberikan lagi free kick seperti ini. Kerana, tak kena. Sebenarnya, tampanan daripada Al-Faiz. Bola itu terkena palang terus. Buat satu hantaran jauh. Ted Ang. Jaya mengawalnya. Bantuan diberikan. Satu lagi cross yang menarik. Sayangnya, tandukan Pira. Tapi cross ini cukup menarik. Yang biasa dapat kita saksikan dalam perlawanan di peringkat Ricardo Pires sebentar tadi. Ikhwan buat satu hantaran. Sayang. Cantik cross ini. Ted Ang tidak offside, tapi dia mengelak sedikit sebentar tadi. Lagi menggunakan kepantasannya lepas 3 pemain dan akhirnya dijatuhkan dan akhirnya kad kuning pertama yang dilayangkan oleh pengadil kali ini untuk Ikhwan Yazid memberikan kesukaran kepada pemain-pemain Kelantan. Diselamatkan kesan permainan. Haris jaga gol, cuba keluar, ada tandukan melantun. Kesilapan yang dilakukan oleh Al-Faiz. Inilah situasinya di mana tandukan daripada Aliu Audu. Dudukan Syahir Rashid. Tandukan dari Pires. Masuk. Tindakan susulan yang dilakukan oleh Sasaki. Sepatutnya bola. Kita lihat bagaimana tandukan dan kemudiannya antara Al-Faiz dengan rakannya tadi yang kedua-duanya tidak dapat untuk melakukan clearance. Dan akhirnya Ted Ang tetapi berjaya. Dapat kita lihat keberanian yang ditunjukkan oleh Al-Faiz Zulamin untuk menangkap bola itu di kaki. Akan sahkan dia sebentar lagi. Selaku pemain senior, kita melihat bagaimana Nasrullah diberi. Sasaki, 2 menanti di tengah dan dia merembat terus. Satu gerakan yang menarik ditunjukkan, tetapi sayangnya Al-Faiz tak dapat menangkap rembatan yang dilakukan oleh Sasaki. Sasaki mengambil sepakan penjuru ini.
Satu hantar ke belakang. Sayang. Kita lihat bagaimana di sini. Dia sepatutnya merembat dengan satu tendangan yang padu, tetapi Sasaki tolakkan untuk Jacques Faye untuk dia meledakkan kaki kiri. Percubaan baik juga diselamatkan cemerlang oleh Al-Faiz. Merupakan satu half chance yang dimiliki dan tolakkan ke hadapan. Rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Jacques Faye berjaya ditepis. Haris Samsuri ditumbuk, tapi terus Negeri Sembilan setakat ini ada hadangan masih lagi dalam peluang yang terbaik. Tolakkan kepada Ted Ong. Sayang, tampak Zulamin pula memerlukan rawatan. Itu dia, dua tampanan dengan kaki kanan daripada Ted Ong. Ketika ditunjukkan Sasaki untuk ruang dirinya, dilebarkan ke kita lihat satu percubaan. Kini yang menarik, 2 lawan 1 sekarang ini untuk peluang kepada pasukan Kelantan. Serangan balas yang begitu pantas. Cantik tolakan ini ke depan, tidak offside. Jasmir hanya perlu untuk menewaskan Mohaimin, tetapi Mohaimin bersedia gunakan kaki. Cantik gerakan daripada Sasaki. Advantage kepada pasukan Negeri Sembilan. Jacques Faye dengan, walaupun dia boleh memberikan free kick ini kepada Sasaki dan juga Negeri Sembilan. Bahkan 1-2 permainan diteruskan. Tampanan ke dalam gol sendiri daripada Nasrullah Hanif Johan. Lihat sekali lagi daripada Fazrul. Dia membuat cross, tak dapat disambar di situ oleh Fahrul Rozi. Tapi cantik gerakan 1-2 ini. Jelas tidak offside. Dan sayang, on goal daripada Kapten Negeri Sembilan ini. Gol itu saya rasa akan disahkan. Pintu gol yang agak terbuka sedikit. Cik Rashid dengan satu turning. Peluang di sini, tapi Jacques Faye. Untuk on goal perlawanan. Nasrullah Hanif yang merupakan pemain yang berasal dari Kedah, berusia 34 tahun. Kita sedang melihat satu hantaran jauh dari Azri Nafik. Terkena palang. Memperdayakan Afzal. Satu cross. Satu percubaan. What a goal! Dia menebus. Dia kembali dalam perjalanan pulang. Dia akan berduka, tetapi ditebus dengan satu volley yang cantik ke sebelah kiri pintu gol Al-Faiz Zulamin. Wow, skrip yang menarik di Kota Baru. Terpadam sudah. So 96 minit dapat nak berakhir, tetapi diteruskan ketika ini untuk lontaran ke dalam. Tamat permainan. Tiupan whistle panjang Muhammad Faizuddin Ismail menamatkan debaran daripada Nantakuma.